Polis membuka kertas siasatan berhubung pengibaran bendera Israel ketika program 500 pelayaran solidariti Kelantan untuk Gaza di Lembah Sirih pada Jumaat lepas. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat, kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Lambang Kebangsaan Kawalan Mempamer 1949. Pihak penganjur akan dipanggil dalam masa terdekat bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku ketika sebuah bot memasang beberapa bendera Israel sebahagian daripada lakonan semula insiden penahanan kapal membawa sukarelawan Global Sumut Flotilla GSF yang dalam perjalanan ke Gaza. Program anjuran pertubuhan anak muda bangkit Malaysia itu disertai hampir 10,000 peserta yang berarak sejauh 8 km menaiki bot dari Kampung Pulau Pisang ke Lembah Sirih sebagai solidariti terhadap Palestin. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danton melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda. Ready to take your golf game to the next level? Join the Bridgestone ASEAN Amateur Open 2025 and stand a chance to win 5 amazing hole-in-one prizes, including a brand new Mazda CX-30. Don't miss out. Register now at bridgestoneaseanamateur.com.